Kita tengok pada dua soalan. Satunya, bagaimanakah cara kembali kepada solat bagi mereka yang memberi salam pada tahiyat yang pertama? Nyegi silap lah. Duk tahiyat awal, nyegalik. Bahasa dia, hak ni tak boleh kata ke siapa, kerana sifat kita manusia, ya adalah hari kita berasa tubuh kita tak sihat, mari nak wisudah semaya cepat-cepat. Duk tahiyat pertama tu berasa tahiyat akhir dah. Bahasa dia, kita bukan duk sihat semua. Kita nyemari hari tak sihat tu, nyemari lagu tu. Pergi bui salah. Bila bui salah, nambang dia batal kedak semaya kita. Bui salah dengan tak sengaja, cerak tak batal. Tidak diambil salah kita. Kalau bui salah dengan sengaja, tu tak batal semaya. Tak kena, terus kena semaya semula. Apa tak ada lah. Hak berlaku sungguh tu sengaja nak bui salah tu tak ada. Kena tangguh kata bui salah ni dengan tersalah ataupun dia panggil dengan terlupa, silap je. Dia duk suka kata tahiyat akhir dah nyagi bui salah. Apa tu cara nak sambung semaya lagu mana? Cara dia kena sambung, wajib dia sambung, tak boleh dia buat semula. Kalau buat semula haram. Ada bui salah dah tak apa, takbir semula, pakai batal hak dulu. Takbir semula, itu haram. Nama dia kita membatalkan ibadat yang wajib. Kalau membatal ibadat hak sunat tak apa. Kita duduk semaya sunat tak ada wisalah, bunyi telefon kau orang panggil, pakai beradu pakai sudah tak wisalah begitu boleh. Kalau duduk semaya fardu kita beradu dengan tak sudah, tak cukup rukun dia, batal gitu, haram nama dia, berdosa kita. Itu hukum. Bila kita bui salah dengan terlupa, dengan tersalah di tahiyat yang pertama, semaya kita tak batal, boleh kita sambung. Bila kita ingat, jarak antara kita ingat dengan bui salah tu tak lama dan kita tak kerja perkara yang membatalkan semaya lagi, boleh kita sambung. Dengan niat kita masuk kepada semaya. Macam tu ya, pas sambung. Kita duduk tahiyat, bangun sambung ke. Kalau semaya 3 rakaat, bangun tambah sah lagi. Semaya bahasa 4, tambah 2 lagi. Tak ada ke apa. Cumanya di akhir semaya sunat sujud sahwi. Sunat je lah. Tak sujud sahwi pun tak apa dah. Sujud sahwi tu sunat untuk nak tapung, nak tepel retak semaya tadi tu. Semaya kita jadi retak dah. Wallahu a'lam.